Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi mulia ini saya berada dengan seorang tokoh ulama kita yang banyak jasa terhadap masyarakat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sebenarnya tak padah saya nak cakap ni sebab ini adalah tok guru kita ulama tapi dipilih untuk kena kecek saya tunaikan insya-Allah belajarlah Ustaz. Hari ini kita ada mana Ustaz di HND Resort di Tong Naratiwak. Sini ni seolahnya villa lah resort yang banyak bantu-bantu asatizah kita contohnya Ustaz Khairul sendiri bila ada program ada apa kita main duduk sini dia bantu kita dakwah kita banyak. Allah berkat. Alhamdulillah. Tajuk kita pada hari ini iaitu pertemuan diberkati. Pertemuan diberkati nak kecek beberapa sikit sebanyak yang lalu yang saya dapat boleh kenalkan media dakwah, media khidmat bersama dengan Datuk Abu Anas Madani dari Pondok Kuala Kerai. Semenjak awal kita bermula tahun 2024 sebab di sini adakan banjir. Masa tu banjir besar. Dan hari ini saya nak tanya beberapa soalan kepada Ustaz. Pertamanya soalan mengapa Datuk Abu Anas rasa nak bantu ataupun rasa nak tolong orang kita sini ni masa banjir tu akhir 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jadi seperti yang ramai telah maklum bahawa pada tahun 2023 akhir tahun berlaku banjir besar. Daripada mana jarak dia? Daripada Golok lagi? Daripada Golok, sebelah ini Golok kalau kita tengok masa tu Ustaz serata lah. Sampai ke Yala. Sampai ke Tani sebab Tani. bukit kat Yala masuk ke Tani. Sebelah Naratiwak ni sebelah Golok masuk ke laut. Jadi alhamdulillah bila kita tengok dalam Facebook, dalam berita bahawa sahabat kita, saya panggil sahabat serumpun, mana orang seagama dengan kita, keturunan apa Melayu belaka pok sini. Jadi ana tengok orang panggil orang yang sudah merasai mudah menjiwai. Itu bahasa kita orang muda-muda kena orang yang pernah merasai mudah menjiwai. Sebab kami di Kelantan, khususnya di kawasan saya Kuala Kerai, pada 24 hari bulan Disember tahun 2014 ya Ustaz. Masihi, berlaku banjir besar. Rumah anak sendiri tinggal atak. Rumah kita tinggal atak. Pondok kita tu boleh kata tergelai semua kali. Sehingga kan kitab-kitab yang terkumpul di pondok, kitab hak peribadi kita, hak ayah arwah ni, hak tok, 5 lori congek tu, 5 lori pejabat agama mari ambil pergi lupuskan. Itu kita kata orang yang pernah merasai mudah menjiwai. Mana bila kita tengok sahabat kita di sini kena banjir, ana rasa terpanggil atas nama ukhuwah, atas nama persaudaraan Islam nak pergi tolong. Masya-Allah Ustaz. Alhamdulillah. Kita pun pakatlah dengan sahabat-sahabat. Macam mana kita nak pergi tolong? Jadi itulah permulaan langkah maknanya awal, menjiwai suasana yang berlaku. Bila kita tengok sahabat ni atas gambar, mari tengok orang duduk atas-atas, ada naik atas pokok. Saya ingat ada satu gambar tu lembu duduk sakut atas pokok. Atas pokok getah. Atas pokok getah. Jadi itulah tercuitlah hati Abu Anas ni, afallahu anhu wa an walidayh, nak pergi tolong sahabat-sahabat di sini. Jadi alhamdulillah itu langkah yang pertama. Yang pertama tu Ustaz terima kasih Ustaz. Nak rakyat kata orang perasa yang mari pada perasa sebab banjir ni, musibah ni tak ada siapa nak. Tapi apabila kita kena ni kita boleh dapat faham perasaan. Contohnya Abu Anas sendiri, Datuk Abu Anas sendiri dia pernah kecak benda ni. Di pondok dia Sungai Deria tahun 2016 salah. 14. Macam atau berat lah. Habis kitab je.
habis kita ya nak kalau kita nak royak bahasa Thai ni nak pramun mula kha mai dai sebabภัยพิบัติsaat ni tu ataupun musibah banjir tu kita tak tahu nak royak lah dahsyat dia tu dengan air dengan gapo mari. Lepas tu apabila ustaz boleh mari tolong sini tengok suasana sini dengan perasaan penuh ikhlas hati ustaz nak mari tolong bakpo ustaz kena tolong kalau saya perhati saya bersama je awal juga bakpo Datuk Abu Anas pasti kena tolong case by case. Kita buat dulu hingga selesai baru kita pergi tolong hak lain pula. Macam sepak-sepak ataupun macam yang lain-lain ada juga mari tolong tapi kita pesen kita bui je. Bui lepas. Itu surah kepada ustaz. Oh, jadi pengalaman kata orang pengalaman mematangkan kita. Itu bahasa orang tua, pengalaman mematangkan kita. Jadi anak duk perhati tengok waktu banjir di kawasan kita dulu. Ramai NGO mari seluruh Malaysia. Ya. Hak Singapura pun mari, sahabat kita Haji Ismail daripada Singapura datang. Hak mari daripada negara lain mari. Jadi sahabat-sahabat hak mari itu boleh katakan bawa duit banyak. Bila dia bawa duit, dia kumpul orang kampung, kumpul di masjid, kumpul di balai raya, kumpul di balai soh, kumpul. Bui lah 100 orang. Bui 50 orang. Bui makanan, bui beras. Tapi tidak menyelesaikan banyak masalah. Tidak menyelesaikan tak menyelesaikan masalah. Boleh masalah tu okeylah. Dia nak makan nak beras tu memang kita bagi tu. Tapi untuk dia panggil jangka panjang. Maka anda duk perhati tengok sahabat-sahabat NGO hok mari ada hok buat rumah. Dia buat rumah ke orang rumah hanyut. Dia buat. Rumah dia sengit, beki. Pondok Anas sendiri pun beratus rumah, beratus pondok hok sengit-sengit kita beki. Hok rutuh terus kita buat. Kita buat. Jadi hasil daripada itu anak duk perhati tengok kalau nak tolong orang, tolong biar sudah. Contohnya kita pergi tengok rumah orang ni rutuh, dapur dia cabut habis. Kita tengok bajet berapa dapur makcik ni. 5,000, 10,000 ringgit, 100,000 baht lah. Jadi kita pun buat biar siapa sudah besar. Bila kita pergi ke masjid, gapo dia masalah masjid ni? Spekar dia, mic tak boleh nak bayar dah, tergelai habis. Kita beli hak baru bui. Kalau kita pergi masjid 500, kita boleh buat gapo? Benar Ustaz. Nak buat gapo tak boleh? Sikit. Kalau kopo pun jadi apa? Jadi kita tahu semasa tu dia orang panggil panik mana kejut lah tak nak buat gapo. Jadi kena orang lain mari tolong. Jadi orang lain mari tolong. Ada hok mari tikar, mari sejadah. Kalau masjid hok besar tu kapek. Jadi apa yang mampu lah. Apa yang kita mampu. Jadi hasil daripada pengalaman itulah hang duk perhati tengok kata kita kalau kita pergi ke Selatan Thai ni kita nak tolong biar sudah sosok ataupun ambil satu juzuk. Contohnya kita kata masjid ni SPK dia penuh. PA system. PA system dia rosak. Kita PA system betul. Dia kalau dia nak pula rock Al-Quran, nak mari, nak tikar tu. Kalau kita ada kemampuan kita beri pula. Kalau tak ada kita tunggu NGO lain lah mari. Jadi itulah pengalaman itu untuk memberi maklumat kepada para penonton sekalian bahawa ambillah pengalaman ni cukup bermakna lah. Ini Haji sahabat kita ni Haji Furqan tengok hasil daripada kita buat tu. Haji Furqan rasa lagu mana sepatutnya orang buat juga. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Semenjak dari saya dapat pengalaman duk tolong orang misi musibah banjir selepas mari, saya tengok beberapa saya dapat pengalaman. Contohnya dibawa oleh Datuk Abu Anas dan ramai-ramai lagi sahabat abang-abang di bawah DIU Dakwah Unlimited Saya panggil kata cara kerja gini ni kita kerja selesai. Kita dapat boleh tengok hasil. Kita tak ada hanya kita pergi lepas bui duit ataupun bui benda kita tak pergi mutabaah ataupun kalau bahasa Thai kita tak pergi titam. Kalau tengok tu banyaklah daripada Datuk Abu Anas dan Dakwah Unlimited pergi buat masjid, pergi pasal PA sistem kepada masjid yang kena musibah banjir tadi itu sebanyak 40 masjid. Banyak pada 40 masjid. Saya pun tak ingat jumlah. Tapi banyaklah sebab hari tu banyak doa. Amor ni juru kerabat tiye lah. Jadi bubuh speaker atas tu. Rakyat kata kita buat sungguh nak jagakan amanah. Sini ayam khibrah
dan ingin menyerulah cara kita nak buat kerja untuk nak tolongkan suasana apabila lepas banjir saat ni tu kena gini ya baru kita selesai. Alhamdulillah. Macam Ustaz cerita, saya pun terlekat juga. Selepas pada banjir, suasana biasa yang kita pernah duk dengar tu hilang. Iaitu suara azan. Kesi rasa. Sebab saya pernah pergi kepada tempat yang ketika air naik, senyap, sunyi. Duk bunyi sorak orang teriak. Orang nangis, Ustaz. Budak-budak panggil, lapar, abang lapar. Abang lapar. Panggil kita rasa perasaan kata, kalau kita kena gini, kita nak rasa lagu mana? Dengan keadaan lapar, rumah apa habis, suasana habis. Yang pentingnya suara azan yang kita dengar-dengar sehari 5 waktu tu hilang, Ustaz. Betul. Yang ni panggil terperasa tak pernah berlaku lah kepada masyarakat kita tu. Alhamdulillah, selepas mari kita boleh tengok benda ni. Dan dia bawah Datuk Abu Anas Madani, boleh mari mari tambah benda ni. Mari cukupkan masjid. Mana masjid yang hilang, mana sekolah yang hilang, mana rumah-rumah masyarakat yang hilang, kita boleh dapat bantu. Alhamdulillah, Ustaz. Dan saya ingin nak tanya Ustaz juga lagi, panggil tu siapa duduk bersama Ustaz? Hanya adakah Ustaz sore duk buat benda ni? Benda ni perlu masyarakat tahulah. Jadi alhamdulillah Hana di pondok ni ada sahabat-sahabat kita yang orang panggil bersama dengan kita. Ya. Di antaranya Tuan Haji Syamsul Anwar. Dia ni ngaji pondok. Asal ngaji pondok. Alumni Pondok Sungai Durian. Ya. Lepas tu dia mencaburi bidang bisnes. Bisnes. Orang muda. Masya-Allah. Kata orang Kelantan kata senang bahasa mudah kira. Senang bahasa mudah kira. Hafizahullah Taala. Ya. Jadi dia jadi yang dipertua satu NGO nama dia Dakwah Unlimited. Dakwah Unlimited. Unlimited tu dakwah je. Ya. Duitnya limited. Ya. Dakwahnya limitednya. Ya, Duitnya ya, limited, tak boleh nak main Ya. sedap-sedap lah. Ya. Dakwah Unlimited. Jadi Haji Samsul ni Allah kerana dia sendiri tu ahli bisnes, jadi mudah lah. Maknanya kalau tak ada orang kita tabur pun, Ya. tabur dia turun. Ya. Dia dengan keluarga dia panggil PG Timur. Allah kita doalah Allah Taala beri berkat lah kepada perniagaan dia dan keluarga dia. Amin, Ustaz. Allah Taala beri berkat. Allah barik lahum fi ma ataitahum. Amin ya Rabb. Warzuqhum rizqan halalan tayyiban. Amin ya Rabb. Jadi dia patut dia ada tim lah jawatan kuasa dia Dakwah Limited, dan tuan besarnya nama Tuan Pengaruh. Tuan Pengaruh ni terkenal dengan Abezu. Abezu. Kalau belah ni kena Abezu. Abezu. Jadi Abezu ni dia kerja dia pengaruh. Pengaruh. Jadi kalau nak suruh Dakwah Limited dia orang kerja. Ya, kerja. Jadi Abezu ni boleh alik siapa kita duk syok dia ni siapa kau boleh bini dah kau alik ni. Siapa gitu kita duk syok. Tak sangat lagi. Minggu-minggu ada. Minggu duk muncul. Tapi dia panggil setiap projek hok dia mari tu. Jadi dia Abezu ni akan masuk. Ya. Jadi Dakwah Limited dia buka pintu dia, kita boleh guna akaun dia. Ya. Nombor akaun. Ana ada satu yayasan nama Yayasan Pondok Sungai Durian, tapi oleh kerana yayasan ni terikat dengan akta dia tak boleh pergi luar negara. Ya. Jadi kita tak guna lah, cuma kita kolaborasi dia panggil. Ya. Kerjasama. Ya. Tapi apa-apa akaun tu biasa kalau tuan-tuan dengar Abu Anas iklan tu, kita akan sebut nama Dakwah Unlimited. Dakwah Unlimited. Ya. Jadi alhamdulillah melalui tim Dakwah Limited ni lah kita masuk Thailand beberapa kali. Ana sendiri masuk Dakwah Limited dulu masuk. Ya. Mari siasat tengok di mana tempat hak kita nak tolong, nak bantu. Lepas tu kita pun setuju cari tolong iklan dana. Lepas tu bila keadaan ada comel sikit dah. Ya. Ana pun masuk. Ya. Tengok hak mana kita nak berasa nak tolong. Dipilih-pilih maka tolonglah kita. Jadi tulis belakang besarnya Yayasan Pondok Sungai Durian. Hak jo iklan dana, tapi hak pelaksananya Dakwah Unlimited. Itu cerita dia lah. DU dia panggil. YPSD, capur dia DU. Lepas tu bila sampai sini, timbul pula beberapa NGO Thailand ni. Taibah, apa nama, teman-teman. Ya. Teman-teman baru tu lepas banjir tu kan? Ya. Tu mana munculnya badai-badai kebajikan yang suka membuat kebajikan. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Nak raya atau ni lah story. Reng rau. Kalau bahasa Thai kita boleh ayat tahu reng rau. Selepas hari ni kita buat gapotik. Dan saya sendiri pun Ustaz sebenar pun nengung juga pada diri Ustaz.
terkejut juga. Mari boleh duduk atas kursi gini dengan ustaz pun satu benda pula ustaz. Hai. Tak apa. Tapi nak raya kata apabila kita Ana ni boleh semangat daripada tuan pengarah dah, iaitu Abang Zu. Dia ni seorang abel lah. Dia beri semangat kepada saya semua. Dia kata, "Mung tolonglah agama Allah. Allah akan tolongkan kamu." Oh, ni yang syiar yang saya dok bawa apabila kita lemah tu. Kita mari kalimah ni ustaz. Dek gambar Abang Zu dok royak tu. Benar weh. Sehingga saya pening-pening duk dalam buat kerja ustaz. Tuhan jemput pergi umrah, jemput pergi haji ustaz. Alhamdulillah. Tapi saya pun duk fikir pada diri kata, apa kita buat? Sehingga doa kita makbul dapat pergi kepada Baitullahil Haram ni kata, besar benda ni. Tapi duk muhasabah tengok boleh-boleh jadi kita boleh bersama dengan tok-tok guru, bersama dengan pendakwah kita, tolong masyarakat, tolong khidmat, boleh jadi benda ni. Dan juga Abang Syam kita yang Ustaz sebut tadi, iaitu Abang Syamsu dah. Abang Syamsu ni kita boleh tengok seorang abang dah yang banyak pitih lah dah, banyak bisnes, orang muda. Pitih tak habis nak makan. Pitih tak habis nak makan, tapi banyak infak. Dia banyak infak kepada masyarakat, sebab saya pernah terlibat dengan dia. Di mana dia pergi, orang panggil apa yang mampu boleh tolong, dia segera. Inilah orang panggil bagi saya Ustaz, kalau saya boleh dapat bisnes gitu, cara nak barakah dalam bisnes, saya rasanya infak tu tadi ya. Ya, betul. Ya. Saya dah tengok banyak-banyak kali, contohnya Abang Syam kita, yang selepas mari saya boleh pergi Aceh dengan dia. Dia pergi tengok apa yang mampu, dia segera dalam infak. Masya-Allah. Tuhan berikan dia dah. Dan soalan terusnya Ustaz, berapa jumlah yang di bawah Ustaz bui kepada masyarakat rakyat kita di Taning ni? Jadi alhamdulillah setelah kita kumpul dana, Ana masuk sekali pertama ke yang kedua kita masuk konvoi dengan diiringi oleh polis tu. Yang kedua ada daripada escort, Sungai Golok sampai ke Tani masuk Yala. Kita pergi ke Yala dengan konvoi kita, semua barang-barang atas highlight, atas van, atas kereta kita ni penuh barang. Dan diberi kelulusan untuk masuk. Jadi alhamdulillah itu di antara barang-barang, ada orang bawa barang, ada buat macam Quran, ada macam. Jadi ana bila di akhir setahun kita duk bulan balik sini, ada anak duk perhati tengok Bendahari Dakwah Limited kata lebih kurang infak hak melalui kita, melalui dakwah. Lebih kurang 2 juta ringgit Malaysia. Masya-Allah. 2 juta ringgit Malaysia berapa baht? 2 juta ringgit duk dalam dekat 20 juta baht dah. Duk di 18 juta, 19 juta gitulah. Banyak Ustaz. Saya tak tahu jumlah Ustaz sebenarnya. Duk bantu-bantu apabila tengok jumlah ni, Allah masya-Allah. Dah. Bila kita dakwah, itulah ana bukan nak sebut angka ni, bukan nak nyoho, tapi nak sampaikan terima kasih, jazakumullahu khaira kepada rakyat Malaysia yang bermurah hati. Bila kita iklan je masuk, cepat masuk, laju masuk. Kadang-kadang pengarah kata kita perlu dana 50,000 untuk masjid Taceh contohnya. Kita pun instan masuk Taceh. Nak lagi bagi tadika di mana tu? Mari pula. Ada lagi. Jadi mari semua sehingga sampai peringkat sampai ke 2 juta ringgit Malaysia, lebih kurang lah. Lebih kurang. Jadi ana syukur pada Allah SWT di atas kepercayaan masyarakat. Pasal itulah Furqan, bila kita buat kerja badai kebajikan ni, kita kena jujur. Kena letak keikhlasan kita kepada Allah SWT. Kalau kita letak orang puji, kalau orang tak puji, kita kecewa. Tapi kalau kita letakkan Allah, orang puji, alhamdulillah. Itu dipanggil busyra ajilah. Mana khabar gembira daripada Allah. Orang suka dengan hamba buat. Tapi kalau orang tak puji, tak sudah kata apa, Allah Ta'ala tahu. Sehingga ana buat satu analogi, kata kita ni, awak kerja kebajikan ni, kadang-kadang janji macam penyung. Gapo dia penyung ni? Kok sia kata penyung tak? Penyung. Ibu laut dia. Ibu laut patut telur kita makan. Ya. Penyung. Sia panggil penyung. Penyung ni bahasa Thai penyung. Penyung. Dia penyung ni mazhab Syafi'i pun tak ada masalah. Telur dia boleh makan, ibu tak boleh makan. Ibu sia yang makannya. Bila dia telur tepi patah, kita pun ambil telur dia. Dia kita lepas pergi kelik laut mula.
Kadang-kadang kita hok dia laut. Jadi gitulah kita buat kebajikan ni. Orang ambil kebaikan yang kita buat. Tuan tak tahu duk mana lupa. Jadi kita ni kadang-kadang dipenyungkan oleh orang. Penyu ke penyu lah. Sebab kita riak ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa. Jadi kalau kita tak niat situ, kita akan kecewa. Duk mikir aku tolong orang-orang tak cara, rugi pahala. Rugi tenaga. Ini ingat balik lah. Nak kerja NGO, letak depan kita, Allah yang tolong. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz. Nah, yang tu besarlah benda ni. Yang tu bukan semua yang boleh buat. Tapi apabila Tuhan pilih siapa dah, kita jujur dan ikhlas lah. Ini nasihat daripada Ustaz. Akhirnya saya nak bagi Ustaz bagilah semangat kepada anak-anak muda. Contohnya diri saya. Nasihat pada saya, gapo nak bagi nak tengok anak-anak muda untuk khidmat kepada masyarakat masa depan, Ustaz. Alhamdulillah. Kita ni ingat molek duduk atas dunia ni dia panggil macam tayar dia. Tayar. Putar tunggu atas. Bila kita permudahkan urusan orang susah kita gitu tolong. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia, siapa dia lepaskan susah orang mukmin di dunia, Allah lepaskan susah kita di dunia dan di akhirat. Tolong orang, Tuhan tolong kita. Kita tak tahu kita bila kita susah. Waktu susah orang mari tolong. Waktu susah kita tolong. Tengok Nabi sebut, siapa dia lepaskan susah orang, kita tolong. Jadi kita letak situ dalam kepala kita. Kalau kita duk mikir Allah letihnya. Kadang-kadang anak ni Furqan lepas pada beberapa minggu banjir di Kelantan. Anak tengok NGO mari berduyun-duyun mari susah malam. Siapa anak nak makan pun tak ada. Kejap-kejap telefon bunyi, tanya. Abu anak duduk mana? Rumah. Duduk di tempat kita lah. Ni orang nak jumpa ni. Kata tinggal situ bagi. Tak boleh nak jumpa tu diri. Tak makan berhenti makan. Dia salah dengan orang. Sudah malik pula. Tak ada nak tidur kadang-kadang. Orang mari. Tapi suka kita. Khidmat masyarakat. Jadi kita ingat bila kita orang tolong kita kena tolong orang. Bila kita iklan kebajikan, ini satu lagi motivasi kita ingat. Bila kita iklan kebajikan, orang buat dengan sebab kita, tuan tu boleh pahala 100%. Kita hok iklan ni pun 100% juga. Jadi kalau kita ni, maknanya kalau 2 juta kita iklan boleh juga 2 juta lah pahala kita. Kenapa kita tak si iklan? Kalau kita mari bawa barang-barang daripada Malaysia ke sini dengan lori dengan apa dak. Lori pula pahala kita dapat. Allah. Orang sini pula tolong sambut. Rokah naik rumah orang, rokah menara tukar spekar dak. Jadi kita banyak pahala kita dapat. Jadi tak usah duduk pusing dah. Tak usah duduk kira lah. Selagi tenaga ada, selagi ada kekuatan ring kederak, buat kerja lah kita. Kadang-kadang buat kerja kebajikan ni tak perlu duit. Perlu ring, perlu tenaga. Jadi hak mana kita ada, semua kita kena buat. Pasal itulah kata orang, tangan kita ni tak sama pasal apa, jari tak sama. Sebab tu saya tak buat serupa. Kalau buat serupa, tak boleh nak tutup. Kali-kali kita serupa, yalah Ustaz. panjang lagi di mana tak boleh tutup. Tak boleh nak cekak Tak boleh nak cekak. Bila ada gini, kan sama. Jadi maknanya ada orang besar, ada orang pitih, ada orang tenaga, ada orang geng, ada orang idea. Pun duduk sekali, kukuh. kuat. Itulah kata kunci terakhir kita lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatlah semua sahabat-sahabat kita di petani ini. Orang dia panggil petani lah, ialah kawasan ni. Daulah Fatani. Jadi Fatani ni yang beri kerjasama kepada kita dan banyaklah pengalaman-pengalaman dalam hidup kita ni. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Ustaz. Banyaklah kita dapat kalimah nasihat kepada Ustaz. Ini adalah semangat bagi anak-anak muda, contohnya diri saya sendiri, untuk beri semangat lagi dalam kerja khidmat, dalam kerja dakwah. Dan saya duk tengok Datuk Abu Anas ni seorang tokoh, ulama penuh dengan ilmu. Sabit saya ingat satu benda, orang debe, orang itipun, ia akan habis. Tetapi orang debe, orang itipun, hak yang baik ini dia kekal selamanya. Dia akan jadi jariah sepanjangnya. Sebab kalau kita tengok di hari ni, ramai orang debe, ramai orang ada pangkat, ramai orang kaya. Tapi apabila dia mati, dia apa sekadar tu je. Tetapi orang debe, orang kaya, orang ada pangkat,
dia buat kerja untuk agama Allah, dia buat kerja kepada masyarakat, inilah debel yang kekal selamanya. Ini panggil itu jiwa. Jiwa saya dia ingat patah ni kata, kita buatlah yang baik. Dia ingat semua bezu doa. Buatlah yang baik. Allah akan tolongkan kita. Akhir saya nak minta sikitlah Ustaz doa kepada ahli-ahli kita semua supaya kita dapatkan satu jemaah yang barakah, boleh gerakkan khidmat kita kepada depan lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulirabbil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau bantulah kepada kami semua. Yang pertama sekali Engkau curahkan dalam hati kami ikhlas ketika kami melakukan kerja-kerja kebajikan. Yang kedua, berilah kerajinan aktif dalam buat kerja-kerja kebajikan dan dakwah. Ya Allah, berilah pahala kepada kami sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya di atas kerja-kerja ini. Dan jagalah hati kami daripada sifat riya, takabur, bangga diri yang merusakkan pahala kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin. Serta berilah kepercayaan siqah manusia kepada kami itu. Kami gunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk mengambil kesempatan di atas kebaikan masyarakat. Dan ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dan juga kami mohon supaya Engkau curahkanlah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu kepada semua orang yang bersama kami dalam memberi infak, dalam memberi pertolongan, dalam menjayakan misi dakwah dan kebajikan di mana saja kami berada, sama ada ke selatan Thailand ini ataupun ke negara lain. Itulah hasrat kami, dan berkatilah hidup kami semua. Rezekikan kami dengan rezeki yang halal, hidupkan yang baik, aman sejahtera, dan berakhirnya hidup kami dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cukup lekat pada hari ini kita dapat nasihat daripada Datuk Abu Anas Madani bagi semangat dan apa-apa kerja khidmat, kerja dakwah. Dan yang saya tahu bukan hanya di sekadar Fatani saja. Dia buat di Jepun, dia buat di Kemuja, banyak-banyak tempat. Last sekali yang saya boleh terlibat iaitu pergi kepada Aceh. Dia buat misi bencana Aceh. Sebab situ pun teruk juga. Alhamdulillah. Akhirnya jazakumullah khairan semua, dan apa salah silap iaitu kedai MP saya. Saya pun baru belajar Ustaz ni. Tapi Ustaz pilih saya mai duduk sini, tak apalah kita cuba teratunai. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.